Dan sekarang kita akan menilai risiko-risiko kepada hazard-hazard yang telah kita kenal pasti. So, risiko ni apa? Risiko dalam hierarki bermaksud ianya adalah kombinasi kepada dua perkara, iaitu keparahan dan juga kebarangkalian. Keparahan dalam bahasa Inggeris ada severity dan kebarangkalian pula adalah likelihood. Kebarangkalian dan juga keparahan ni kedua-duanya kita nilaikan daripada nombor 1 hingga 5 dan kita rujuk kepada jadual risk matrix yang ada dalam guidelines hierarki 2008 oleh Dosh. So, nombor yang tertinggi iaitu 5 menunjukkan kalau keparahan ianya adalah nombor yang paling teruk. Dan kepada likelihood pula ataupun kebarangkalian ini menunjukkan yang paling pasti yang hazard tu akan mengakibatkan akibat yang telah kita kenal pasti. Jadi sekarang kita akan belajar macam mana nak menentukan nilai untuk kebarangkalian dan juga keparahan.